Sebelum belajar, pohonlah doa agar berkat setiap langkahmu. Restu ibu bapa jangan dilupa. Itulah kunci kejayaan ilmu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Kisha, wartawan daripada TVSD, membawakan liputan khas sempena Majlis Restu Ilmu Tingkatan 5 tahun 2025. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, the soft touch your hand in mine gets me every time. Bersama saya Isabel daripada kelas 5 Neptun. Okey Isabel, bagaimanakah perasaan awak menjelang peperiksaan SPM? Saya rasa nervous, saya rasa takut, tapi yang pastinya kita kena yakin dan kita kena bersedia untuk menduduki SPM. Lost in the city lights, our love's electric right. You make me feel. Bersama-sama saya sekarang ialah Wan dan Takim. Siapakah yang memberi semangat kepada awak sepanjang persediaan SPM? Cikgu. Kerana cikgu ni memberi kerja untuk kita belajar dari Form 1 sampai Form 5 untuk mendapat CJSPM. Selain cikgu ialah ibu bapa saya sendiri. Sentiasa bagi semangat dari kecil sampai ke besar. I know July is gone. Bersama saya Puan Latah. Apakah yang ibu bapa lakukan untuk memberi semangat kepada anak sebelum peperiksaan? Okey, kita harus sebagai ibu bapa kita harus memberi kata-kata semangat dan menyediakan tempat pembelajaran yang baik serta memberi suasana persekitaran yang baik untuk mereka belajar untuk mereka mendapat kejayaan. You make me feel at home. Bersama saya Puan Surya. Apakah harapan Puan kepada anak Puan dalam peperiksaan SPM yang akan datang? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, of course sebagai seorang ibu, besar harapan saya untuk anak saya ni untuk dapat keputusan yang cemerlang, iaitu kalau diizinkan Allah straight A. Dia ni anak bongsu, jadi harapan tu memang tinggi lah. Tu je lah kot. Okey, terima kasih Puan kerana sudi bersama kami. Summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. Beneath an endless night, the world spins around. You're there, ease my mind. Like stars that never die, you and I will shine during the dark. Bersama saya Puan Azizah. Apakah harapan Puan kepada anak Puan dalam peperiksaan SPM yang akan datang? Harapan saya supaya anak saya menjadi anak yang soleh, anak yang berjaya di dunia dan akhirat. Tentunya berjaya daripada akademik, SPM dan sebagainya. Terima kasih Puan kerana sudi bersama kami. You're there, ease my mind. Like stars that never die, you and I will shine during the darkest times. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do.
Begitulah momen terindah yang sempat kami kongsikan sepanjang Majlis Restu Ilmu Tingkatan 5. Semoga semua calon SPM dapat teruskan semangat, yakin dan berdikari dalam setiap langkah menuju kejayaan. Sekian daripada kami, TVSP. Media Kreatif, Inspirasi Progresif.